Assalamualaikum dan selamat petang semua. Hari ni hari Ahad. Hari Ahad, minggu pertama cuti sekolah. Okay, so ni keadaan pantai di Bumi Hijau, Sabak Bernam, Selangor. So dekat sini gerai-gerai makan kita. Gerai Wak Lanun dah habis, dah tutup. Tinggal lagi gerai 3 Ratu. Tu pun dah nak habis, yang tu pun dah nak habis. Sana ada tandas kita. Dan yang kat sana pun ada lagi 2 gerai. Dan dekat sini tempat kita untuk makan, minum, healing-healing semua, sambil menikmati view pantai, tengok sunset. Okey. Ni korang boleh duduk dekat sini makan-makan sambil minum air kopi, boleh lepak tepi-tepi ni. So hari ni pukul 7 petang, hari Ahad 24 hari bulan 6 2026. Okay. So ni minggu pertama cuti persekolahan. Petang ni agak ramai yang datang, sangat ramai. Akak ni masuk video. Okay. Tu kita ada view sunset kat sana, view yang sangat cantik. Dan kat sana kita ada kuda. Okay. Kat sini kita ada lori-lori jualan juga. Kita ada lori-lori jualan burger. Kat sana lori. Okay, hujung sana pun kita ada tempat lepak juga. Okay, ni anak-anak muda tengah lepak kat sini. Okay. Ni warung jajan dan juga warung buat bajuri. Kemeriahan petang ni di pantai Bumi Hijau sangat ramai. Ni dah pukul 7. Pukul 7 ni dah ramai yang balik sebenarnya. Tadi lagi ramai tapi admin tak sempat nak buat video. Kat tepi ni korang boleh berkemah, berkelah. Boleh berkelah, bentang tikar tepi ni. Lepak, minum, makan, buat BBQ. Dan dekat sini kita ada surau. Surau kita tengah dalam proses pembinaan, lagi sikit siap. Katanya esok siap lah. Katanya esok dah nak siap. Ni surau kita yang sangat cantik. Kita ada juga bang barrel train. Ni barrel train kita. Tambah. Okay. Alright, ni barrel train kita. Surau. Dan dekat sini lagi satu pantai yang kita dah naik taraf, dah lebarkan sikit. Ni yang dah dilebarkan. Yang sana bahagian depan. Sini bahagian belakang. Okay. Sana sunset. Ni boleh lepak tepi-tepi ni. Okay. Dan setiap petang, boleh kata setiap petang lah kita ada aktiviti untuk naik kuda. Kita ada aktiviti berkuda petang ni. Tu dia. So kat sana ada view sunset paling cantik. Dan kat sini ada kuda. Alright. Tu dia abang kuda kita. So siapa yang nak naik kuda ni, bayaran untuk dewasa RM15, untuk kanak-kanak RM10. Okay. Dan dekat sana kita tengah nak buat flying fox. Flying fox yang sana tempat camping, belakang sana pun tempat camping. Kalau korang nak bercamping kat sini, nak berkemah, macam akak ni dia berkemah kat sini pun boleh. Tak kisah. Okay, nak berkemah dekat sini, nak berkelah, bayaran lari kuda tu. Bayaran RM10 setiap seorang dewasa, dan kanak-kanak kita bagi free. Kat sini pun korang boleh letak tikar, nak bawa kursi lim pun boleh. Hujung sana kita ada tandas untuk camping lagi 5, kita tengah dalam pembinaan. Okay, yang sini flying fox belum siap. Kat sana hujung sana kita ada anak sungai. Anak sungai tu daripada jeti nelayan, sampan nelayan keluar masuk. Okay, so korang boleh mancing kat ujung sana. Tu ada orang mancing kat sana tu. Sana tu ada orang mancing. Okay. Abang-abang kuda kita. Kanak-kanak naik RM15.
Okay guys, so kepada korang yang belum pernah datang ke Pantai Bumi Hijau Sabak Berenang Selangor, boleh Waze sahaja Port Camping Pantai Bumi Hijau. Nanti Waze akan bawa korang ke sini lah. Dan dekat sini kita ada surau. Surau ni alhamdulillah dah 95% siap. Ni surau kita 95% dah siap. InsyaAllah esok lusa dah boleh solat dekat surau ni. Cuma air tengah dalam proses masuk. Okay. Kejap lagi admin akan bawakan kepada korang semua floating market. Kita ada floating market dekat depan sana. Floating market sana dah nak hampir siap dah. Ni kedai abang jajan kita. Dah habis habis jualan. Yang ni pun dah habis jualan, dah tutup kedai. Habis jualan dah. Okay. Ni pun dah habis jualan. Ni masih lagi minum-minum lepak kat sini. Okay. Ni muka abang-abang handsome kita. Hari-hari lepak pantai. Asal tutup, muka handsome malu pula. Okay. Gerai 3 Ratu kita. Gerai 3 Ratu. Ni gerai Tok Sidang. Ni lori-lori kita. Lori aiskrim, lori burger, lori otak-otak semua kat sini. Okay. Dan dekat depan sana kita ada floating market. Sini korang boleh parking. Lupa tandas tadi dekat sana. Tandas kat sana tu. Okay, tandas kat sana. Bahagian depan ni kita ada gerai juga. Bahagian depan ni kita ada gerai juga. Ni gerai jualan. Bah, tadi dah kunci belum pintu? Ni gerai jualan. Kat sini kita ada gerai jualan cakui, kita ada kuih-kuih, kita ada cendol, ada Maggi, kari pap, macam-macam cakui, sardin, pau semua ada, Maggi semua ada, cendol semua ada. Air dah habis semua. Green tea. Okay. Ni view di Pantai Bumi Hijau bahagian depan. Sekejap saya tunjuk korang semua bahagian floating market. Kat depan kita ada floating market. Kat depan kita ada floating market, tapi floating market belum siap. Ni jalan masuk dia. Jalan masuk ni kita dah buat 2 hala dah. Jalan masuk kita dah buat 2 hala. Saya lari sekejap. So dekat bahagian depan ni kita ada floating market yang tengah dalam pembinaan. Dah hampir siap dah. Tapi tak buka lagi lah. So floating market ni kita ada jual makanan, minuman macam-macam. Ni adik-adik kita yang tolong jaga apa ni, jaga jalan kan tadi? Tolong jaga jalan kan. Dapat seorang RM100. Nampak tu, suka dia dapat RM1 seorang. Okay, tolong jaga jalan. Okay, so ni jalan masuk dia. Sana pun korang boleh lepak sana. Boleh lepak memancing kan. Layan sunset, layan view. Dan yang paling penting jalan masuk dia dah 2. Yang sini masuk, yang sini keluar. Okay, yang sini masuk, yang sini keluar. So korang boleh keluar kat sini. Sana masuk, sini keluar. Okay. Ni kereta keluar. Okay bang, terima kasih bang datang. Jumpa lagi. Ini jalan keluar dia. Okay bang, terima kasih kak datang. Okay, ini jalan keluar kita. Alright. Pantai kita ni sedang dalam naik taraf lagi. So banyaklah kemudahan yang akan dibina lagi. Jalan dia pun yang ni baru siap. Okay, jalan ni baru siap untuk keluar. So minta maaf kepada semua pengunjung yang hadir kalau parking tak berapa cukup. Okay, parking tak banyak sebab kita tengah naik taraf lagi tempat ni. Kita tengah naik taraf lagi tempat ni. Sini jalan keluar, hujung sana jalan keluar, sini jalan masuk. Okey. Sini bahagian parking.
Okay guys. Alright, so itu saja video daripada admin petang ni. Okay. Jam 7 lebih pun masih meriah lagi, masih ramai. Okay guys, so itu saja video. Masuk dulu. Itu saja video untuk petang ni. Okay. Oh, abang rumah kita. Alright. So terima kasih kepada semua pengunjung-pengunjung yang sudi hadir ke Pantai Bumi Hijau Sabak Benam. Jika ada kekurangan daripada pihak kami mohon maaf sebab pantai ni masih lagi dalam pembinaan. Okey, jumpa lagi semua. Assalamualaikum. Bye bye.